Soalan 2, tentukan fungsi percutian A dalam sebulan T. Okey, kalau dia bagi kita S ataupun bagi kita V. Okey, so kita tahu bahawa V ialah ds dt, lepas tu A ialah dv dt, ataupun dia adalah d2s dt square. So V ialah t square tolak T tambah 4. A ialah 2T tolak 1. Okey, sudah. V ialah 3T square tolak 10T. So A ialah 6T tolak 10. Okey. Seterusnya kita ada yang ini. So V ialah 8 tolak 6T square. A ialah negatif 12T. Okey. So A ialah 2 darab 5 tolak 3T kuasa 1 darab dengan negatif 3. So dia adalah negatif 6, 5 tolak 3T. So negatif 30 tambah 18T ataupun 18T tolak 30 lah. Okey, ataupun kita guna cara bahawa ini adalah V sama dengan kita kembangkan dia punya V. So V sama dengan 25 tolak 30T tambah 9T square. So A ialah dv dt iaitu negatif 30 tambah 18T iaitu 18T tolak 30. Ya. So yang E ini okey. Kita ada V. So dia punya A ialah 6T, bukan. V dia adalah 3T square tolak T kuasa negatif 1 tambah 4. So A ialah 6T tambah T kuasa negatif 2 iaitu 6T tambah 1 per T square. So yang ini dia punya V ialah 6T cube tolak 4T kuasa negatif 2. So A itu 18T square tambah 8T kuasa negatif 3 iaitu 18T square tambah 8 per T kuasa 3. Okey. Settle.